Alright. Hari ini kita dapat keputusan tadi pagi daripada Mahkamah Persekutuan berkenaan dengan permohonan mendapatkan kebenaran untuk satu rayuan penuh yang akan dibuat oleh pihak pegawai negara. Dia buat dua permohonan. Satu permohonan berkenaan dengan kelayakan kita yang kita telah pun tunjukkan ada prima facie berkenaan dengan application for judicial review, yang Mahkamah Rayuan telah benarkan. Yang itu kita panggilkan sebagai permohonan utama. Permohonan kedua juga dibentangkan dan diputuskan pada pagi tadi adalah berkenaan dengan sama ada keterangan lanjut dan baru, iaitu umpamanya surat daripada Yang di-Pertuan Agong 16 dan juga addendum yang beliau bekalkan kepada pegawai beliau. Ini semua adalah keterangan baru dan lanjut. Sama ada ia boleh dimasukkan di dalam rayuan di Mahkamah Rayuan yang telah pun kita laksanakan. Jadi kedua-dua permohonan itu dicantumkan sebagai satu. Sebab sebenarnya ialah satu, iaitu ada atau tidak merit untuk perkara ini dimajukan sebagai satu rayuan penuh ke Mahkamah Persekutuan. Tapi di dalam membuat keputusan tersebut ada beberapa persoalan undang-undang. Semuanya 7, tapi kita boleh bahagi kepada dua. Satu berkenaan dengan sama ada soalan undang-undang berkenaan dengan burden of proof. Burden of proof artinya apa tahap pembuktian bila kita nak masukkan keterangan lanjut dan baru, iaitu kes Ladd and Marshall dan sebagainya, sama ada Ladd and Marshall ataupun regulation 7(3)A, regulation Mahkamah Persekutuan, yang mana satu kita ambil pakai ataupun kita campur aduk kedua-duanya. Sebab keputusan kes-kes yang lampau mengikut Mahkamah Persekutuan tidak selalu, ada yang mungkin bercanggah. Yang pertama tadi ialah berkenaan dengan sama ada tugasan peguam negara di dalam menghampiri isu kebenaran untuk mendapatkan judicial review, kebenaran untuk judicial review. Adakah beliau perlu memasukkan affidavit beliau sendiri ataupun affidavit bagi pihak beliau? Cerita ni agaknya banyak celaru sebab kedudukan peguam negara pada satu ketika di dalam kes ini telah bertukar di Mahkamah Rayuan. Daripada hanya menjadi peguam negara, ia telah menjadi juga peguam negara yang mewakili 6 pihak-pihak yang lain yang kita telah namakan. Jadi itu semua akan diputuskan dalam satu rayuan penuh di Mahkamah Persekutuan. Tarikh yang ditetapkan ialah 1 dan 2 Julai tahun ini. Oleh sebab Mahkamah rasa kes ini adalah satu kes yang amat mustahak dari segi public interest, public policy dan sebagainya. Jadi oleh memandangkan ianya begitu mustahak, Mahkamah telah ambil satu tarikh yang agak dekat sekali, iaitu 1st and 2nd. Dan juga telah memerintahkan peguam negara memasukkan dia punya rayuan yang betul tu, rayuan formal, dalam 7 hari. Selalunya 14 hari, 7 hari. Dan Mahkamah juga, kalau saudara-saudari ada tadi, boleh lihat yang Mahkamah terkejut bahawa kes ini telah begitu lama
sebab addendum dikeluarkan pada 29 Januari 2024. Okey. Jadi sudah setahun 4 bulan. Perkara berkenaan dengan sama ada Datuk Seri Najib harus meneruskan penjaraan beliau di rumah atau tidak. Okay? Jadi it involves fundamental liberty of a citizen. Jadi dia katakan oleh sebab tu dia nak buat cepat. Okay? Jadi kita akan bertemu di Mahkamah Persekutuan pada 1 bulan Julai. Dan kita juga telah pun bersetuju di Mahkamah Persekutuan pagi tadi segala perkara-perkara di Mahkamah Tinggi di sini, iaitu Mahkamah Judicial Review, kita akan suspend ataupun stay kecuali untuk kita buat satu tarikh selepas 1 and 2 Julai supaya kita boleh mengikut kembali arahan Mahkamah Tinggi memandangkan apa yang akan menjadi keputusan di Mahkamah Persekutuan. Alright, yang tu cerita di sini. Okay. Yang mustahak saya nak tekankan ialah Mahkamah Persekutuan sendiri telah rasa terharu bila mereka dapat tahu dan ataupun tersedar bahawa kes ini telah begitu lambat. Seperti yang saudara-saudari tahu, saya telah banyak kali minta Mahkamah Tinggi ini untuk mula jalankan kes ini, tetapi malangnya tidak. Ya, okay, that is important. I want to underscore. Okay, kedua berkenaan dengan isu yang last week, minggu lalu, yang kita sepatutnya ada press conference tapi kita tidak ada. Ini berkenaan dengan keterangan Roger Ng, iaitu saksi yang dibawa daripada Amerika Syarikat New York, di mana beliau telah pun dihukum 10 tahun penjara, ya, atas kesalahan. 3 kesalahan, ya. Semuanya konspirasi. Konspirasi pertamanya untuk menipu dan mencuri duit daripada 1MDB. Kedua, untuk membuat konspirasi di mana angka-angka ataupun accounting system Goldman Sachs telah pun dikacau ganggu. Dan ketiga berkenaan dengan AMLA, konspirasi to commit crime of AMLA. Tiga-tiga tu dia didapati salah. Sama juga dengan Tim Leissner. Tim Leissner juga didapati salah tetapi belum dihukum lagi. Okay. Ada orang yang ketiga. Orang yang ketiga yang juga telah dituduhkan ialah Jolo. Tetapi oleh sebab Jolo tidak dapat ditangkap lagi, pembicaraan beliau masih lagi tergantung di mahkamah yang sama. Yang saya nak tekankan di sini ialah berkenaan dengan bila Jolo kata, bila Roger Ng disoal di dalam konspirasi, sebab dia punya pertuduhan ialah konspirasi, ya. Jadi kalau konspirasi selain daripada 2 orang ini yang ada konspirasi termasuk Jolo, Datuk Seri Najib ada disebut sebagai salah seorang yang terlibat dalam konspirasi. Roger Ng terkejut sedikit, dia kata tidak ada langsung dan tidak ada keterangan langsung di Amerika Syarikat yang menunjukkan Datuk Seri Najib terlibat dalam konspirasi 1MDB. Ini mustahak sebab pertamanya dia konsisten dengan kita punya defend. Kedua yang mustahak ialah saudara-saudari faham bahawa 1MDB punya kes ni bermula daripada aduan DOJ, Department of Justice US. Dan nama Datuk Seri Najib tidak reportkan dengan begitu terang. Tapi sekarang kita tahu daripada Roger Ng sendiri, badan-badan yang tertentu termasuk FBI tidak langsung mengait Datuk Seri Najib di dalam skandal 1MDB di New York. Okay, these are the two most important issues, ya, yang dah berlaku, satu pagi ni, yang lagi satu last week. Tan Sri, how's your client so far dengan keputusan pagi tadi? Okay, macam ni, dia disappointed only in the sense that it's going to further delay. Okay, sebab dia dah tunggu
setahun 4 bulan. Dan kita pun dah tahu amat jelas sekali bahawa bukan saja yang di Pertuan Agong 16 iaitu Sultan Pahang sekarang ini telah pun menjelaskan memang ada addendum tersebut yang membolehkan beliau iaitu Datuk Seri Najib menjalani penjaraan beliau di rumah dan bukan di penjara, ya. Jadi kita dah tahu itu. Dan selain daripada itu, kita juga tahu bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dengan begitu terang sekali dalam 2 ucapan beliau telah pun mengatakan bahawa addendum itu ada, tetapi bukan ada dalam tangan beliau sekarang, tapi ada dalam tangan orang lain. Tapi dia juga terangkan bahawa AG yang memperolehinya dahulu. So it is very clear. Jadi kalau addendum tu ada, yang saya tak faham dan klien saya Datuk Seri Najib tak faham, kenapa berdolak dalik berkenaan dengan isu adanya atau tidak. Sama ada ia sah atau tidak is number 2 issue. But at least number 1 issue, why not allow the thing to go to trial? Jadi sebab itu saya katakan perkara ini, perkara addendum ini disorok-sorok. And that is not legal. Dan itu sebabnya yang saya katakan kita akan ambil tindakan terhadap orang-orang yang terlibat. Alright? Any other thing? Alright, thank you. Thank you.